IQFM pilihan utama anda. Terima kasih untuk yang masih lagi setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, sejenak apa kata ramai-ramai luangkan masa untuk kita dapatkan tips sebenarnya bagaimana nak mencari ilmu kehidupan dalam segenap aspek. Petang ni kita nak sambung segmen Usrati, tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, ya, sangat dekat dengan bab-bab kekeluargaan ni lah. Di konti kita ada Ustazah Nur Hafizah binti Musa, tetamu tetap saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kunci petang ni. Berseri Ustazah petang ni. Terima kasih Siti. Okey, kita nak sambung terus saja ya untuk minggu lepas punya tajuk, iaitu rahmat menjaga pesakit bahagian pertama, dan petang ni bahagian kedua. Bukan senang ya Ustazah untuk jaga orang sakit ni, apalagi jaga mak ayah. Ya, dan memang orang yang sangat selected, sangat dipilih oleh Allah untuk jaga orang sakit betul. Ni ya. Dan banyak juga kalau kita tanya perawat ya, yang tukang jaga tu sebenarnya memang bukan mudah ya. Banyak masalah di sana sini, tetapi kalau ada keazaman yang tinggi, itu semua dapat ditempuh dengan baik. Dan nanti kita akan kongsikan apa antara masalah-masalah dan juga pengalaman pendengar yang berkongsi dengan kita minggu lepas ya, sebagai perawat. Okey, di awal ni Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih Siti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Ya, tajuk yang berbunyi rahmat menguruskan orang sakit ataupun rahmat menjaga orang sakit. Sebab Siti, kenapa Ustazah timbulkan juga perbincangan tentang rahmat menjaga orang sakit dalam surat Usrati ini? Kenapa? Sebab bagi Ustazah, kalau dalam kekeluargaan, ya, dalam keluarga, sudah barang pasti akan ada orang yang sakit. Betul. Ya ke ada orang yang tak pernah sakit selama-lamanya? Tak ada. Peliklah pula. Ya, pernah tuan-tuan seorang lelaki ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat kata pada dia, ya, Nabi kata dengan dia demam tu begini, ya. Jadi dia kata begitu, macam mana ya demam? Maknanya dia menggambarkan seolah-olah dia tak pernah demam. Bila kata sakit kepala tu begini, lagi sekali dia macam mempersoalkan, macam tu ke? Macam mana sakit kepala? Maknanya apa? Dia nak memberikan satu isyarat yang dia tak pernah sakit. Tetapi Nabi SAW katakan kepada para sahabat, kalau kamu nak tengok di antara calon ahli neraka, maka lihatlah lelaki-lelaki itu. Ya, sebab yang tidak pernah diuji dengan musibah, dengan ujian, dengan kesakitan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mendatangkan rasa bongkak kepada dia, datang rasa sombong dalam diri dia. Dan kalau kita lihat ya dalam riwayat hidup Firaun pun, di antaranya sangat jarang ataupun mungkin tak pernah diuji dengan sakit. Sebab tu bertambah sombong, bertambah bongkak, bertambah sombong dan bongkak lah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sakit ini satu ujian yang memang dekat dengan kita. Dekat dengan keluarga kita. Ya, cuma bezanya sakit itu ringan ataupun berat. Kalau bagi orang yang masih lagi ibu bapanya hidup, ya, sekarang mak ayah dah tua, pastilah keadaan mak ayah kita pun sekarang ni dah mula sakit-sakit. Betul. Jadi bagaimana menguruskan pesakit ini? Ada orang yang suami dia sakit, isteri sakit ataupun anak sakit. Maka adalah sangat penting untuk kita mengetahui tentang pengurusan menjaga orang sakit ini. Ya, sebab itu adalah untuk kebaikan kita yang menguruskan mereka dan untuk kebaikan pesakit itu sendiri. Siti, semalam Ustazah sempat bertemu dengan sahabat Ustazah, ya, kenalan Ustazah daripada Singapura. Ya, dia apa yang dikongsikan dengan Ustazah, dia kata dia ada baca satu buku dalam bahasa Inggeris, pengalaman seorang wanita yang pernah wallahu alam, saya lupalah 10 tahun ke, ya, 7 tahun ke atau belasan tahun koma, ya, maknanya tak sedar. Tapi selepas itu dia sedar kembali dan dia boleh mencatat balik pengalaman dia sepanjang dia koma dalam sebuah buku. Di mana buku tu, kalau tak silap Ustazah lah, sebab saya dengar apa semalam kan, dengar sambil makan. Ya, kalau tak silap tajuk dia bagaimana dia terpenjara dalam diri dia sendiri. Macam tu orang yang koma ni. Ya, dia terpenjara dalam diri sendiri. Dia boleh mendengar,
Ya, hati dan perasaannya sama macam orang lain, tetapi dia tidak ada kemampuan untuk respon secara fizikal. Sebab otak dia kan, ya, makna nak buka mata pun tak boleh, nak gerakkan tangan pun tak boleh, tapi dia boleh mendengar. Dan tuan-tuan, setelah dia sihat kembali, ya, dia kata dia telah mendengar satu ketika yang sangat menyedihkan dalam hidup dia, bila mak dia kata, dia ni koma tapi dia dengar mak dia cakap, apa dia, Ustazah? Ya, mak dia kata, cepat-cepatlah matikan anak aku ni, sebab aku dah tak larat nak jaga dia. Dan pada hari tu dia kata itulah hari yang macam mana perasaan dia, sebab dia mendengar ibu dia mengharapkan kematian dia sebab dah tak larat nak jaga dia. Tapi bila dia sedar balik semula, ya, ibu dia memohon maaf lah, ya, sebab memanglah bukan senang nak sabar jaga orang sakit macam tu. Tapi rupa-rupanya itu satu pengalaman, ya, orang yang pernah sakit koma macam tu, bahawa dia mendengar. Dan Ustazah juga dapat satu respon lah daripada seorang pakar, doktor pakar pemulihan, tak silap Ustazah. Ya, dia respon lepas mendengar rancangan kita minggu lepas. Dia kata dia pakar dalam bidang tu, Ustazah, dia cakap. Dan dia dengar Ustazah bincang dalam radio, dan dia kata memang betul sesetengah pesakit yang koma tu, ya, yang lama terlantar itu, walaupun kelihatannya tidak ada apa-apa respon dari sudut fizikal, tapi dia tetap ada perasaan macam biasa, dan dia boleh mendengar kata-kata orang-orang di sekeliling dia. Cuba tengok puan-puan, macam mana menguruskan pesakit-pesakit yang contohnya lah, kalau pesakit yang koma seperti ini, ya, nak menguruskan macam mana. Yang kadang-kadang, ya, kita macam-macam cakap kat tepi dia. Ya, memang patutlah sakit macam ni, tak jaga pantang lah, apa macam-macam. Dia dengar tu. Dia dengar. Ya, kalau memang dia dengar lah, macam doktor tadi cakap kan. Padahal kalau kita benar-benar menjadi pengurus yang baik, itulah saat kita nak membantu untuk kesembuhan dia dengan izin Allah. Betul. Sebab tu kebanyakan doktor mencadangkan, termasuk doktor yang hubungi Ustazah tu, dia kata sangat perlu membisikkan kata-kata yang positif. Ya, dan bagi Ustazah sebagai dalam bidang keagamaan ini, Ustazah melihat bukan saja kata-kata positif, ya, untuk dia sembuh, tetapi yang lebih penting ialah kata-kata yang menanam keyakinan dia untuk redha dengan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab sakit itu tak diketahui apakah membawa kepada sihat selepasnya atau membawa kepada kematian untuk bertemu dengan Allah. Macam mana nak bagi jaga? Kita sakit gigi pun kadang-kadang dah tak apa sabar. Ya, sakit betul, Ustazah. Betul. Sehari 2 hari bolehlah kata tak apalah ujian Allah. Hari ketiga bolehlah kata tak apalah kafarah dosa. Masuk hari ke-10, dia lama-lama memang geram, rasa nak cabut semua gigi ni kan, dah menunjukkan tak redha, geram. Yalah. Cuba bayang orang yang terlantar bertahun-tahun, 8 tahun, 9 tahun, untuk dia betul-betul rasa redha dengan ketentuan Allah. Jadi ini sokongan-sokongan daripada kita yang menguruskan pesakit ni untuk duduk di sisi dia, bisikkan, kalau boleh buatkan satu rutin. Ya, seorang suami barangkali kalau isteri sakit macam tu, ambil rutin lepas subuh sekali bercakap dengan dia. Ya, lepas asar sekali bercakap dengan dia. Nak tidur malam nanti sekali bercakap dengan dia. Okey, anak-anak semua dah settle dah. Jangan risaukan pasal anak-anak. Kami yang sihat ni dah boleh uruskan. Anak-anak kita sedang membesar dengan baik. Ya, berehat sajalah dengan tenang. Banyakkan ingat Allah. Ini kata-kata yang diperlukan oleh orang yang sakit. Ya, daripada kita biarkan je lah. Ataupun mungkin dia dengar lah kan, sudahnya suami kata, pergilah tengok ada dalam bilik Nuha, dia kata kan. Ya, ada macam-macam ayat lah kadang-kadang jawapan yang menunjukkan rupa-rupanya orang yang menguruskan pesakit ni pun sudah tak sanggup lagi dah. Ya, macam mana lagi perasaan orang yang sakit untuk menghadapi ujian yang sebegitu besar. Okey. Itulah Ustazah, ya, tak kena, tak rasa, ya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang mikul, ya. Kita kadang-kadang yang melihat ni senang cakap sabar, ya, tapi kalau kena turn kita jaga mak, jaga keluarga, jaga orang sakit, tak kena jaga sesiapa kan. Jadi bukan jaga orang sakit baru kita tahu kan berat tu macam mana. Dan minggu lepas juga Ustazah, kita melihat respon-respon pendengar kita. Ada yang mengatakan tentang jaga orang nyanyuk ni, ya Allah, satu hal juga, dia bukan sakit tapi kategori macam mana tu Ustazah? Maknanya sampai kecil hati maknya, ya. Baik, kalau dah sampai tahap, ya, ada yang bila dah tua sangat, dia antara sakit bercampur lah, package lah ni, ya, sakit campur dengan nyanyuk sekali, ya. Dan ini kerap berlaku tuan-tuan. Yang kita bincang ni benda yang kerap berlaku ni. Bila mana menjaga orang yang sudah tidak yang terganggu fungsi ingatan dia, memerlukan kesabaran kepada pengurusnya.
Ya, sebab dia masih boleh bercakap kadang-kadang, tapi ingatannya tu dah semakin lupa. Nanti bila anak-anak yang lain balik, ya, dia pun mula bermanja-manja dengan anak-anak yang lain. Kadang-kadang sebahagiannya macam tu, dan buat report, laporan. Si Angah ni jaga tak elok. Ya, mak tak dibagi makan ni. Ataupun mak tak mandi, apa semualah. Kemungkinan besar dah mandi dah. Dah makan dah. Jadi ini menimbulkan konflik kepada anak yang menguruskan tadi. Terutama bila nanti ditegur oleh abangnya, ditegur oleh kakaknya. Padahal dalam alam realitinya, semua tu dia dah jalankan dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sokongan untuk orang yang menguruskan orang sakit ni juga penting. Ya, kita, kalau adik kita tolong jaga mak kita, adik kita tolong jaga kakak ataupun abang kita, tolonglah bagi penghormatan dan penghargaan sebab dia dah nak jaga. Ya, sebab takkan sama kita yang sekadar datang ziarah sebulan sekali, seminggu sekali dengan orang yang jaga. Ya, dia ni pun, orang yang menguruskan orang sakit ni pun perlu diberikan motivasi dan semangat. Ya, dan semangat yang paling baik pada ustazah ialah tentang soal pahala, kafarah dosa, ya, berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab ini benda yang kita akan lalui. Dan janganlah bila kita tahu dah, ya, pesakit ini ingatan dia tak cukup sempurna, janganlah kita ambil perhatian ataupun kita ambil semua cakap dia ni dan kita rasa benda tu betul, sebab meraihkan keadaan dia yang sudah tak sempurna ingatan seperti mana yang dulu. Dan bagi ustazah lah, kalau mak ayah yang sakit, ya, sebaiknya dipermudahkan untuk yang sakit, bukan dipermudahkan untuk kita yang sihat. Contoh dia macam ni, ada kadang-kadang keluarga yang rela sebab nak ganti-ganti ni. Lepas Kak Long, Kak Lang, Pak Lang, Kak Ngah, Pak Ngah, Kak Teh nak ganti-ganti ni, terpaksalah diusung mak ni. Ya, sebulan sana, sebulan sini. Padahal ni kan yang sakit tu mak tu kan. Ya, Ustaz ingat dipermudahkan. Dia dipermudahkan. Mana tempat yang sepatutnya mak kita tinggal. Ya, siapa yang patut jaga bergilir-bergilir. Dan macam yang sebut pada minggu lepas, ya, menggunakan bantuan daripada jururawat. Sekarang ya, ada jururawat yang boleh datang ke rumah-rumah, ya, dan kita gajikan mereka lah, bayar perkhidmatan mereka. Pada ustazah tu di antara pengurusan merawat pesakit yang efisien pada zaman kita sekarang. Itu bukan bermakna kita tak jaga suami kita yang sakit ataupun isteri yang sakit ataupun mak ayah yang sakit. Bukan makna tak jaga. Tapi mereka ada kemahiran yang lebih khusus. Kan, jururawat mesti lebih khusus daripada kita yang tak jururawat ni, Siti. Iyalah. Mereka ada kemahiran yang lebih khusus. Jadi, kehadiran mereka, cara penjagaan, pengurusan, ya, rawatan, nanti obat-obatan dan sebagainya akan jauh lebih rapi dengan jagaan daripada perawat-perawat tadi. Iyalah. Adapun kita ni sebagai apa? Sebagai yang tadi, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan sentuhan pada pesakit, ya, sebab ahli keluarga kita juga. Dan dalam masa yang sama kita mesti raikan secara rasionalnya pun, nak jaga pesakit 24 jam dengan kudrat diri kita sendiri ni pastilah akan sangat-sangat menguji kesabaran. Betul. Jadi kalau ada adik-beradik yang tak boleh nak jaga, ya, memberikan komitmen sepenuhnya menjaga tadi, tak apa, berikan dari sudut keuangan supaya boleh diuruskan perawat datang, ya, untuk urut sendi ke, betul-betulkan ke, ada fisiologi dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berhadapan dengan kaum keluarga yang sakit, dia memerlukan pada satu pengurusan yang terancang dan betul. Bukan main suka-suka macam tu saja. Dan ustazah juga nak sebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, Siti, di antara yang paling penting untuk ditekankan kepada pesakit ialah soal kebersihan. Ya, ustazah dah tengok ramai pesakit lah, ya, ramai pesakit. Kita ziarah tu atas yelah, di samping memang kita nak ziarah, dalam masa yang sama ustazah pun buat pemerhatian juga tentang pengurusan pesakit. Malah ada satu artikel, ya, tentang pengurusan pesakit yang dah sampai tahap nazak dah. Macam mana pengurusan dia orang-orang nazak ni? Ya, benda tu kena ada ilmunya lah. Bila tengok orang sakit, kita boleh buat satu perbandingan. Macam mana pengurusan dia? Ya, ada pesakit tuan-tuan yang memang hari-hari keluarga dia gantikan cadar, selimut, maknanya sentiasa bau wangi. Ya, dan pada ustazah benda ni penting untuk penyembuhan ataupun setidak-tidaknya untuk satu kualiti emosi yang baik kepada pesakit. Banding dengan yang bau hancing lah, ya, yang kat sana ada najis setumpuk,
Ya, yang bergulung-gulung dia punya cadar, selimut. Sehingga kan kita pun tak boleh nak kata apa. Kadang-kadang kita tengok ada beberapa orang penziarah tu yang terpaksa semacam menunjukkan satu memek muka macam geli sangat. Macam ada geli, ada bau busuk. Inilah tanggungjawab pengurus yang menguruskan pesakit. Dan kita kena ingat tuan-tuan, cakap memang senang Siti kan ya. Tapi kita yang nak menjaga ni kena ingat benda ni tidak sia-sia di sisi Allah. Tak sia-sia di sisi Allah. Sebab kata Siti awal-awal tadi, Allah telah memilih orang-orang yang terpilih untuk mengurus dan menjaga orang sakit. Seperti mana Allah memilih orang-orang yang terpilih juga untuk mendapat ujian sakit. Ustazah nak komen lah. Ustazah baca respon pada yang kita minggu lepas. Ya, barangkali jururawat kot yang tulis dan bagus panjang dia tulis, saya baca dan sekali baca tu pun dia memang menyentuh kalbu lah apa yang ditulis, sebab orang bercakap daripada pengalaman Siti. Cuma hujung ayat dia tu pun sedap juga. Dia kata dia selalu membayangkan bila dia rasa nak marah ke apa, bahawa pesakit tidak pernah minta untuk sakit. Betul. Tetapi dialah yang meminta untuk menjadi seorang perawat. Memanglah kan nak jadi perawat ni interview dulu, si borang dulu kan. Jadi subhanallah macam mana kita punya persepsi terhadap sesuatu tu membimbing kita punya, memberi petunjuk kepada tindakan-tindakan kita tu supaya lebih baik dan lebih berlapang dada. Baik, dari sudut kebersihan, benda ni harus diambil kira. Macam mana ruang nak meletakkan ibu bapa kita dan sebagainya. Sebab tu Ustazah memang cukup terharu lah bila melihat satu keluarga, dia meletakkan ibu dia di ruang tamu. Masa tu ibu dia sakit stroke. Di ruang tamu, dan dia tak letak pun ibu ni di atas tilam single. Biasanya tilam single lah, sebab sakit tu single je kan, seorang je kan. Okey. Tapi dia meletakkan tilam yang besar, queen size ni. Jadi Ustazah pun macam tanya juga, kenapa tak pakai tilam yang single, kecil saja? Kenapa mesti tilam tu yang besar? Apa jawapan daripada tuan rumah? Dia kata sebenarnya kami nak memastikan bahawa adik-beradik sentiasa bergilir untuk ada di sebelah ibu. Khususnya pada waktu malam, kami akan tidur memeluk ibu tu secara bergilir. Jadi kalau nak tidur peluk ibu tu, eloklah tilam tu besar kan. Sebab maknanya itu spare untuk apa? Reserve untuk anak juga nak tidur di situ. Jadi Ustazah mendapat satu gambaran macam mana penjagaan yang mementingkan sudut emosi pesakit. Dan memang dia bergilir, anak tu mesti sentiasa ada kat situ. Walaupun ketika mak sedang tidur, biarlah ambillah majalah baca kat situ ke, surat khabar baca kat situ. Memang nampak macam anak tu tak buat kerja apa, kenapa duduk kat situ kan. Tapi pada pengamatan mereka, bila ibu ni sakit, dia stroke Siti, payah sikit bercakap pun tak berapa clear, tak jelas. Dia kata mak tu boleh terkejut bila-bila masa. Jadi kesian bagi orang yang sakit, entah dia haus sangat nak minum, tapi tak ada anak yang berdekatan Jadi digilirkan. Subhanallah, Ustazah melihat apatah lagi ini melibatkan soal menjaga ibu bapa itu mestilah tak sama dengan menjaga pesakit lain. Tapi sehalus itu mereka berfikir bagaimana untuk menjaga dan menguruskan ibu yang sakit. Sehalus itu. Dan memang betul malam-malam bergilirlah anak-anak. Tidur semua di samping ibu. Apatah lagi untuk sebahagian pesakit-pesakit yang dah tua, kadang-kadang memang adalah bila malam pesakit tu tak boleh tidur, tak selesa, meracau-racau dan sebagainya. Lebih-lebih lagi perlukan kepada sokongan seseorang. Tak payah ambil orang jauh lah Siti. Ustazah pun, kita kalau sakit Siti, demam. Sakit kan sendi-sendi ni kalau demam kan. Kalau datang anak urut, bukan pandai pun anak umur 5 tahun, apalah yang pandai mengurut. Tapi dia datang letak tangan dia. Letak tangan pun dah sedap dah. Letak tangan pun dah rasa kurang nak mengeluh tu kan. Jadi cuba bayangkan kalau memang diuruskan dengan baik, memang duduk untuk usik sendi-sendi terutamanya, mungkin sakit-sakit ataupun kipaskan ke, dia tak selesa, bacakan ayat Quran, ajak dia berzikir, selawat dan sebagainya. Pada Ustazah itu di antara pengurusan yang sangat baik dan tidak pernah sia-sialah di sisi Allah Azza wa Jalla.
Okey, satu kes yang saya rasa penting juga untuk kita raikan ya. Minggu lepas ada juga saya tengok macam saya pun sempat juga baca komen yang sama. Ada seorang anak ni menjaga ibunya yang nyanyuk ya. Macam lebih kurang kes yang tadi tu Zaza ya. Di dalam alam realiti ni memang si anak jaga dengan penuh baik, bagi makan, mandikan dia semua. Tapi bila dah nyanyuk ni dia cerita terbalik. Jumpa pula anak lain dia kata ni betul. Angah jaga mak tak betul, tak bagi makan semua. Jadi tentunya adik-adik lain akan pesan keburuk pada yang seorang ni yang jaga mak ni. Dan hujung cerita maknya meninggal di rumah kakaknya ya, tak tinggal dengan dia, dan sampai sekarang bila maknya meninggal hidupnya sengsara. Persoalannya, adakah itu kifarah daripada Allah Taala, Ustazah? Baik, untuk Ustazah meletakkan hukuman ya, apakah ini kafarah dan sebagainya, Ustazah fikir itu bukan bidang tugas Ustazah lah. Apatah lagi dalam keadaan Ustazah pun baca juga ya, respon yang kes tu, apatah lagi kita tak dapat gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perkara itu. Tinggal lagi ya, mungkin itu rasa tak sedap hati lah bagi seorang anak. Mungkin ralat dia rasa ralat sebab yalah dia pun ada bengang juga dengan mak dulu, sebab mak bila menyanyuk tu cakap lain daripada keadaan yang sebenar. Tapi Ustazah berharap anak ini dapat membersihkan hatinya daripada sebarang perasaan yang tidak baik kepada ibu yang telah meninggal dunia tadi, dengan memperbanyakkan istighfar untuk dirinya dan untuk ibu bapanya juga. Kan anak tu antara dia punya peranan dia juga ialah mendoakan kedua ibu bapa, khususnya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan doa yang berangkai-rangkai, doa yang sangat banyak yang kita rafakkan ke hadrat Allah untuk keampunan mak ayah kita dan keampunan diri kita sendiri, mudah-mudahan dengan itu hati anak ini akan lebih tenang. Dia akan termasuk juga dalam golongan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada hidupnya. Itu komen Ustazah lah terhadap respon yang Ustazah baca dalam Facebook kan ya, pada siaran yang minggu lepas. Cuma tinggal lagi, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila menjaga orang tua yang sakit ya, kesabaran tu diperlukan. Dan tak boleh kita nak kata kita lebih sabar daripada mak ayah kita. Rasanya dia menjaga kita masa anak kecil pun kesabarannya lebih tinggi daripada kesabaran kita menjaga mak ayah kita yang sedang sakit. Ya, saya selalu sebutlah tentang mak ayah ni pada diri sendiri tuan-tuan. Dan kadang-kadang pada Jumaat-Jumaat kalau mana Ustazah pergi ceramah soal kita dengan mak ayah ni, kita nak balas macam satu benda yang memang takkan terbalas lah. Nak balas kebaikan dia. Dalam bab nak balas air mata dia pun tak terbalas. Ya, sebab anak-anak ni kalau doakan mak ayah, dia doakan mak ayah tu buat syarat je kadang-kadang. Sebab dia tahu kalau tak doakan mak ayah dalam doa tu, doa dia tak berapa nak mustajab. Kan dia ada syarat-syarat tu kan. Puji Allah, selawat pada Nabi, lepas tu doa mak ayah. Kadang-kadang kita anak-anak ni buat syarat je lah. Doa mak ayah begitu begini. Setitik air mata pun tak menitis. Kita mendoakan mak ayah. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan, mak ayah kita mendoakan kita macam mana? Ambil part itu je dulu Siti. Belum lagi cerita dia jaga kita, dia urus kita masa kecil, dia bagi kita makan, duit dia banyak mana habis, dia besarkan dia sekolah. Ambil yang part air mata je. Macam mana beza kita doakan mak kita dengan mak kita doakan kita? Kita pun dah, macam Ustazah dah jadi mak ya Siti, kita tahu macam mana doakan anak, air mata menjual-jual. Ya, doakan anak ni, ya Allah, ya Tuanku, tolonglah anak aku, ya Allah, berikan dia ilmu yang mendekatkan dia kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah, perbaiki akhlak anak aku, ya Allah. Yang tu menjual-jual air mata. Kita doa mak kita tu adalah sebaris 2-3 baris hayat, dan air mata tu tak mudah menitis, menjurai, seperti mana seorang ibu dan ayah mendoakan anak-anak dia. Kadang-kadang jadi muhasabah pada Ustazah juga, ya, memperbaiki doa, supaya doa diperbaiki, ya, supaya doa kita pada mak ayah juga dengan linangan air mata, titisan air mata. Mohon rahmat Allah untuk mak ayah kita, mohon rahmat Allah untuk kesihatan mak ayah kita, supaya dia dapat beribadah dengan selesa, dengan tenang, ya, dan mohon pada Allah supaya Allah, ya, mentakdirkan saat kematian mak ayah kita itu ialah pada saat yang mak ayah kita paling redha dengan Allah, dan Allah paling redha dengan mak ayah kita sebagai hambanya. Jadi kat situ pun, ni kalau bab mak ayah lah Siti ya. Jadi kalau kita nak jaga dia, makan minum dia, sakit pening dia, dia nak basuh najis dan sebagainya pada Ustazah, itu hanyalah satu khidmat biasa yang kita buat kepada mak ayah kita, bukan dalam bentuk membalas budi. Tak mungkinlah terbalas budi dia. Dan inilah
kekuatan-kekuatan yang diperlukan ya untuk orang menguruskan ibu bapa yang sakit khususnya. Ada satu Siti, seorang hamba Allah pernah kongsi dengan Ustazah. Dia kata, saya satu keluarga, saya punya adik telah ambil keputusan, dia kata, untuk berhenti kerja sebab menjaga mak yang sakit. Dan kami tidak ada paksaan lah pada adik dia, tapi adik tu buat keputusan macam tu. Dia jaga mak yang sakit dan kami semua ni boleh bekerja macam biasa. Tapi dia kata, saya melihat sendiri Ustazah macam mana keberkatan dalam hidup adik saya. Adik saya, anak-anak dia Alhamdulillah, dia kata berjaya dengan cemerlang dan mudah. Tak payah hantar tuition pun. Cukup dengan anak dia pergi sekolah, dengar dekat cikgu. Nanti anak dia balik rumah macam biasa. Dia pun tak mampu nak tuitionkan anak dia sebab dia pun dah berhenti kerja. Tapi insya-Allah, sekat yang sudah berlaku yang ada, anak dia akan balik bawa result periksa apa pun A semua. Dengan akhlak yang baik, perangai yang baik, dan kami adik-beradik melihatnya, menilainya. Adapun kami ni, dikata saya sendiri secara khususnya, pening lepas anak sekolah ni hantar pula tuition. Habis pula beratus-ratus. Kalau ada 5-6 orang anak, habis beribu untuk tuition. Itu belum tentu dapat A lagi, kalau nak tengok dari segi akademik lah. Belum lagi pak solat Ustazah, bercakap suruh solat, dah semayang ke belum, Padahal adik ni tadi, anak dia bukan dapat dia jaga monitor macam tu, sebab dia menjaga mak yang sedang sakit. Tapi anaknya, dia tengok sendiri, anaknya senang pergi masjid, anak dia senang mendirikan solat. Yang dia dikata berbuih mulut suruh anak solat. Duit habis beribu-ribu Ustazah nak suruh anak belajar dengan cerdik, dengan pandai. Tapi kami melihat bagaimana Allah memudahkan keluarga adik saya. Sampai kami adik-beradik terucap dekat mulut masing-masing, agaknya inilah barakah mengurus dan menjaga ibu yang sedang sakit. Kita hanya melihat dari sudut kepayahan menguruskan, tapi kita lupa nak melihat dari sudut nikmatnya barakah yang akan Allah berikan kepada anak-anak yang menguruskan kedua ibu bapa. Itu saya dengar sih daripada sahabat Ustazah tu, tuan-tuan. Masa tu sahabat Ustazah tu cerita bukan dengan Ustazah, dalam majlis ilmu tu ada ruangan soal jawab kan. Dia angkat tangan tu bukan nak soal jawab, nak share dengan semua tu, ramailah yang dengar. Macam mana dia kata dia sangat yakin dan percaya kalau menguruskan, menjaga ibu bapa, membuat kebajikan pada mak ayah khususnya yang telah tua, yang sakit, yang ini pahalanya, ganjarannya berlipat kali ganda, dan Allah segerakan dia punya balasan tu di dunia lagi, apatah lagi yang menunggu dekat akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam konteks menguruskan pesakit, yang sakit tu adalah mak ayah kita, ini lebih-lebih lagi memerlukan kesabaran, kerapian, pengurusan, perancangan dengan baik. Anggaplah ini sebagai satu peluang untuk Allah memberikan kita pahala, ataupun kalau kita ni banyak dosa, maka ini peluang untuk Allah membersih dan menyucikan kita, kafarah daripada dosa-dosa tersebut. Ya, betul ya. Sebab ramai orang berdoa kadang-kadang payah nak dimakbulkan oleh Ta'ala. Tetapi kalau ada mak ayah yang mendoakan kita berkat terlebih doa betul. Mak ayah ni tak dihijab Allah kan yang Maha mendengar mak ayah punya doa sangat makbul. Okey Ustazah, bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjaga orang sakit ni memang kena banyak sabar Mungkin pesanan kepada katalah adik-adik 5 orang anak nombor 3 kena jaga mak ni, dan kebetulan pula mak tak nak orang lain, nak nombor 3 ni juga kan. Jadi adik yang nombor adik-adik yang atas abang kakak nombor 1, nombor 2, nombor 3 kena jaga 4 dengan 5 ni. Okey, yang 4 orang lagi ni, apakah apa saranan ni Ustazah? Tak terfikir ke macam yalah, walaupun cakap tu tak sepenuh hati, tapi orang kata bahasa, tak apalah biar abang Long pula jaga kan. Macam mana pesanan kepada yang tak menjaga mak ayah ni? Tadilah macam Zah kata tadi Siti, yang tak menjaga ni harus mencari satu inisiatif untuk memudahkan penjagaan tersebut. Kita memanglah orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi permudahkan. Kalau kita rasa dengan dia yang menjaga, adik kita jaga orang yang sakit, mak ayah kita yang sakit, dan kita dapat bekerja dengan baik, tolonglah bagilah sagu hati sikit ke adik kita ke. Walaupun kita tahu tu memang
mak dia. Tapi jangan lupa itu juga adalah mak kita. Bagilah sagu hati, mudahkanlah kerja dia. Ya, tolonglah hiburkan juga hati. Ya, sebab itu pun merupakan satu kebaikan juga, ya, satu keputusan yang berat juga, ataupun kita kata satu keputusan yang dia pilih sebenarnya memudahkan juga adik-beradik yang lain. Tapi jangan terlalu jiwa kering lah kita ni pula, ya. Biar kita pandai juga menghargai apa yang telah dilakukan oleh adik-beradik kita, khususnya yang mengambil keputusan untuk duduk dengan mak ayah, menjaga mereka, ya, merawat kesakitan mereka dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, lagi satu yang agak penting untuk diketengahkan ialah soal menjaga yang orang sakit ni, sekiranya yang sakit tu adalah suami. Ya. Dia orang sakit ni, Siti, dari segi psikologinya sangat mudah tersinggung. Sehingga menyebabkan ketidakselesaan penyakit tu menjadikan dia ni cepat panas baran lebih daripada orang yang sihat ni. Sikit-sikit nak marah, mudah sangka buruk tu lebih mudah. Ya, awak ni ke mana, keluar mentang-mentang saya sakit. Ya, awak keluar ke mana sebenarnya, padahal isteri ni keluar bekerja. Jadi tahap preparation ataupun persediaan orang yang nak menguruskan orang sakit ni, khususnya suami tu, kena lebih teguh lagi. Dia kena dah boleh menjangkakan situasi-situasi yang mungkin berlaku berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain, supaya dia boleh berhadapan dengan situasi yang sama tapi dengan cara berbeza, maknanya cara yang lebih baik. Jangan ulang balik kelemahan dan kesilapan yang orang lain buat, kita dengan cara yang lebih baik. Sebab itu kena luangkan masa duduk dengan orang-orang yang sakit ni, terutama yang sakit tu suami kita sendiri. Kena luangkan masa. Ya, dan Ustazah berharap sangat tuan-tuan, kalau suami sakit, isteri sakit ataupun anak-anak sakit, mak ayah sakit, berikanlah masa untuk kita beribadah tu berhampiran dengan mereka. Baca Quran dekat mereka. Cuba Siti bayangkan kalau kita sakit, suami kita ambil sejadah, solat sunat depan kita. Bukan solat jenazah, ya. Ya, solat sunat sebelah kita lah, sebelah kita. Tengok pukul 4 pagi suami kita bangun, sebelah kita ni, kita jaga mata, tengok, ya Allah, suami kita solat. Kita tengok jam, Masya Allah, suami kita solat tahajud. Doakan kita, duduk sebelah kita, mari kita baca doa sama-sama. Ya Allah, sembuhkan isteriku, ya Allah. Benda-benda elemen emosi ni, Siti, ataupun spiritual ni, ini merupakan satu penyembuhan jiwa. Kita jangan bayangkan sakit tu fizikal je. Yang sakit jiwa ni ramai ni, ya, walaupun fizikalnya sihat. Pastilah kehidupan yang berkualiti tu, asalkan jiwanya sihat, kalaupun terperangkap dalam kesakitan fizikal pun tetap jiwanya sihat. Betul. Kan? Jadi yang ini yang saya nak ketengahkan, fungsi dan peranan orang-orang terdekat. Ya, terutamanya kalau yang sakit tu adalah pasangan kita. Duduk sebelah dia. Sebab tu dalam satu dalam pendidikan Ustaz tentang pesakit kanser, yang Ustazah minta sangat pada suami-suami ni ialah keberadaan mereka di sisi isteri ni pada masa-masa setelah mereka menunaikan ibadah solat tu. Dia tak tahu kenapa lah, wallahualam, ni benda-benda spiritual ya, Siti. Bila suami tu dah solat, duduk kat sebelah isteri, dia lain tahu aura tu. Dalam keadaan suami tu masih ada wuduk, kan, duduk sebelah isteri, pegang ubun-ubun isteri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam bahasa Melayu lah, bagi isteri faham. Doa, ya Allah, mohon kesembuhan, mohon kelapangan pada hati isteriku, ya Allah, menerima ujian ini. Mohon, ya Allah, engkau uruskan segala benda yang segala yang berlaku keliling ni pula, anak-anak, rumah tangga, turunkan barakah rumah ni, ya Allah, kerana dalamnya ada orang sakit. Doa-doa yang menyebabkan si pesakit ni rasa bertuah pula, ya, diuji dengan ujian kesakitan. Ini peranan orang-orang yang menguruskan pesakit. Tapi kalau kita mengamuk-ngamuk, marah-marah, nak makan apa pula ni, contohnya lah, kan, ya, ini kenapa terkencing kat sini, yang ini pesakit elok-elok redha pun jadi bengang, jadi macam kenapa lah aku sakit masa ni, kan. Sebab tak ada orang nak jaga ni, semua orang mengamuk-ngamuk ni. Ustaz rasa penting sangat bersabarlah sikit. Ya, entah orang yang sakit ni nak menuju kematian, kan. Jadikanlah saat-saat terakhir mereka tu, mereka dapat benar-benar bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla dengan tindakan kita dan dengan kata-kata kita. Jangan kata-kata dan tindakan kita mendorong pesakit untuk bersangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Itu benda yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pengurusan pesakit, Ustazah berharap sangat jangan sampai kita terlupa untuk menjaga amal ibadah, ya, khususnya perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang pesakit, ya, khususnya ibadah solat.
Jangan senang-senang. Tak apalah mak dah sakit, duduk diam-diam, tak semayang lah, dia kata kan. Cukup kami doa je lah, dia kata. Sakit, macam mana? Nak sakit. Jadi janganlah ambil mudah tuan-tuan. Benda ni melibatkan soal hukum. Ya. Jadi pengurus pesakit ni dia kena ada hubungan juga. Banyak bertanya dengan ustaz-ustazah juga macam nak uruskan dan sudut ibadahnya. Dan Ustaz tengok mutakhir ni ramai yang macam tu. Ustazah, saya jaga adik yang sakit ke apa benda, macam mana saya nak jaga solat dia. Ini benda yang sangat kita perlukan lah. Ya. Jaga ibadah solat dia. Kita kena tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang sakit. Dimudahkan oleh Allah. Agama ni mudah. Ya, tapi jangan bukan buat-buat mudah, tapi dipermudahkan. Bagi orang yang sakit teruk ni, boleh dijamakkan saja solatnya. Ya, jamak takdim, tapi sempurnalah 4 rakaat. Kalau zuhur, zuhur dan asar 4 rakaat. Supaya tidak menyukarkan dia untuk ambil wuduk 2 kali ke apa benda ke kan. Benda tu yang menjaga pesakit ni kena tahu. Macam mana kalau ada bahagian-bahagian tak boleh kena air. So macam mana nak ambil wuduk untuk pesakit. Dia konsep dia tuan-tuan, Islam ni memang memberikan keringanan, takkan menyusahkan. Jadi benda ni, ilmu ni, orang-orang yang menguruskan pesakit ni kena tahu. Sebab begini tuan-tuan, ada pesakit yang Ustazah ziarahi menyatakan satu bentuk penderitaan emosi, penderitaan emosi lah. Sebab bila jumpa je dia kata macam ni, macam mana ni Ustazah, saya dah 2-3 minggu tak solat ni. Cuba bayangkan orang yang sakit tu, dia nak bangun memang tak terdaya, tapi dia masih berfungsi akal dia apa semua. Tapi nak meninggalkan katil tu, nak pergi ambil wuduk tu payah. Ya, setara nak minta minum pun kadang anak marah, saya nak minum jemaah ni kan, buah pinggang rosak kata anak, contohlah. Jadi macam mana tuan-tuan, bila jumpa terus, Ustazah tolong Ustazah, dah 2-3 minggu macam mana ni, macam mana. Jadi cuma bayangkan benda tu jadi satu tekanan kepada pesakit. Sedangkan orang sakit ni yang paling baiknya jangan bagi dia stres, jangan bagi dia tertekan. Sebab tu kadang-kadang Siti, orang sakit, terdapat sakit hospital swasta pula, kita duk bincang pasal bayaran yang dia pun tak tahu nak bayar macam mana ni, hospital swasta kat sebelah telinga dia. Tekanan yang menyebabkan, tekanan yang kita tambah pada pesakit tu, lambatlah sembuh dia. Jadi orang yang keliling orang yang sakit ni, dia kena ada psikologi sangat. Macam mana untuk memastikan, kan yang paling penting untuk orang sakit tu kesembuhan dia. Ya, jadi jangan bagi tekanan. Sama juga tadi, anak tak nak tolong mak untuk ibadah. Sedangkan mak ni dulu masa dia sihat, kan di kaki ibadah. Macam mana dia boleh terima satu kehidupan yang dia masih boleh berfikir, akal dia masih sihat, tapi dia tak solat. Dia cuma mendengar wang azan, tapi tak ada siapa yang bantu. Jadi tuan-tuan, untuk menjaga emosi yang stabil, rohani, spiritual ni, kena ada orang menguruskan pesakit ni yang menjaga tata cara solat orang sakit. Termasuk Ustazah mencadangkan, Ustazah baca dalam buku Fiqh Perubatan yang ditulis oleh salah seorang sahabat Ustazah juga, memang disebut mencadangkan kepada pihak-pihak hospital, rumah-rumah kebajikan orang tua, supaya mengambil berat soal solat orang-orang yang sakit. Sebab menjadi satu tekanan perasaan kepada mereka apabila mereka tidak dapat menunaikan solat, sedangkan mereka sangat tahu ini adalah benda yang fardu yang tidak akan kita kata apa, terkecuali sedangkan mereka masih ada kesempurnaan akal dan sebagainya. Jadi Ustazah mencadangkan tuan-tuan, kita biar faham tentang ilmunya dan kita cuba tolong supaya mereka dapat melaksanakan ibadah tersebut. Dan Ustazah pun dah lihat ni anak-anak yang jaga betul-betul mak dia tentang ibadah solat tapi macam subuh tu dia tak kejut lah, mak dia pun banyak makan ubat bangun pukul 7 pun dia kata okey tak apa mak, boleh kita solat subuh. Sebab macam ni, bila dia solat, ini terutama untuk pesakit-pesakit yang macam ada stroke yang minor dia mula nak kena stroke ke apa, sebenarnya bila dia solat, proses penyembuhan dia akan jadi lebih baik. Dan kalau orang tu dah berumur pula, yang kita takut sangat kalau untuk stroke ni, dia akan jadi cepat tu, dia punya ingatan tu akan lupa, salah-salah dalam otak ni. Tapi tuan-tuan, bila dia berusaha mengingat balik, macam mana bacaan Fatihah, macam mana rukuk, macam mana sujud, kan otak dia berjalan untuk fikir bacaan dia macam mana, sesuaikan dengan pergerakan tadi. Ini membantu untuk fungsi akal dia tu masih lagi boleh berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik dan mengelakkan daripada penyakit nyanyuk pada usia yang awal tadi. Tapi kalau solat dah ditinggalkan, jadi mudah nyanyuk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada apa dah akal tu nak fikir. Dia tak dipaksa pun untuk berfikir. Tapi bila dia solat, Allahu Akbar, dia akan mengingat. Ingat balik iftitah macam mana, ingat balik Fatihah macam mana, apa pergerakan dia, apa bacaan dia.
Jadi benda tu merangsang fikiran, otak dan segala package lah, ada pasuk rohani semua untuk aktif. Ya, dengan berkesan, dan ini merupakan satu terapi penyembuhan yang sangat baik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ilmu tentang menguruskan orang sakit ni penting, khususnya yang melibatkan bab ibadah. Ya, jangan sampai orang-orang yang sakit tu terbiar macam tu saja. Ya, sedangkan padahal ketika dia sakit lah, sepatutnya seseorang itu meningkatkan tahap komunikasinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ia menghubungkan diri dan hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Biarlah kita yang sihat yang menjadi pemudah cara untuk orang-orang yang sakit mendekatkan diri kepada Allah dan boleh berhusnuzan, bersangka baik dengan Allah di atas ujian sakit yang Allah timpakan kepada mereka. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Nur Hafizah binti Musa untuk tajuk kita Rahmat Menjaga Pesakit bahagian kedua. Mudah-mudahan menjadi satu kata-kata semangat lah buat anda yang mungkin sedang menjaga orang sakit ketika ni, bahawa ganjaran di sisi Allah tu sangat besar, dan bukan saja dapat ganjaran di akhirat, tapi di dunia pun rahmat melimpah ruah, ya. Yes, andai menjaga dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Moga-moga diberikan kekuatan semangat, ya, untuk menjaga orang yang sakit ni, sebab ya Allah, yalah, orang sakit macam kelina Ustazah, ya. Yes, Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.